Saya Amal Akmal dan Muhammad Farid Izami daripada Nadi Tebuk Najib Yusof. Hari ini kita nak buat baik pulih lah handset yang ada crack. So ni adalah Samsung, handset Samsung. So dia crack pada dia punya cermin ni. Okay, kita dah order, tapi supplier dah silap hantar lah ni daripada mana ni balik? Daripada Cell Store. Cellcare itulah, daripada Cellcare. So ini buka kan. Kita order untuk tukar ni, tapi supplier dia hantar model yang beza lah. Kita tengok kat sini dia punya kamera pun lain. So ni model lain. So kita kena buat return balik lah. Tapi hari ni kita nak tunjukkan cara macam mana nak buka skrin je. Nanti kalau dah skrin sampai, kita terus pasang. Okay, untuk mula proses buka tu kita kena tempat yang kering lah, kering dan selamat. Kemudian kita kena buka dia punya ni SIM card. Okay, SIM card dulu. Buka SIM card. Okay, kita buka SIM card. Kemudian kita congkel lah tepi tu. Biasa set yang lama ni dia punya gam tu dia dah dah tak kuat macam dulu lah. Eloknya pakai heat gun. Okay, so ni kita buka dia punya casing belakang dulu. Okay, buka skru ni semua. tu skru ni kita letakkan tempat yang selamat sikit. Okay, ini pack yang spray hantar tadi. Memang dia bagi kemas lah, cumanya mungkin dia tersilap. Okay, yang ni kita tak check juga dia punya skrin nama ada hidup atau tak. Baru nak return balik kan. Ribbon ni. Ribbon kena buka sekali Sekali ribbon. Buka. Ni ribbon LCD ni. Oh, dia ada getah kan. Dah. Okay, dah boleh buka. Buka terus Buka ni nak kena, kalau tak ada heat gun pakai contact cleaner. Okay, kita pakai contact cleaner lah untuk ganti heat gun. So dia akan cairkan gam-gam ni sekeliling ni. Rekod lagi. Rekod lah. Rekod lah ni. Crack. Okay, ribbon untuk
bateri ni di atas bateri ni kena buka lah. Ni ribbon untuk LCD. Okay, buka ribbon LCD kan. Kemudian yang bawah tu untuk apa? Sama ada sekali. Sekali ribbon lah. Lepas tu kita handset dua, dia handset yang satu je. Okay, kita tarik dah. Yang dah rosak tu kita tarik keluar. And then bila kita dah ambil kita dah dapat stok nanti, baru kita akan sambung terus lah untuk penyambungan kepada skrin Samsung ni. Okay, tu je. Dah. Okay lah, tu je lah. Okay.